I'm not sure. Hello. Oh my gosh, I am vlogging. Guna DJI Osmo Nano. Aku sewa je kamera ni. So selama 3 hari I will try to make a very productive vlog guna DJI ni. Aku rasa pelik sebab skrin dia dekat sini. Rasa aku kat sini. So macam manja tu aku nak tengok ni macam I want to see the screen, but also the screen is not there. But I have to see you guys here. So ni buku. I am having lunch dekat one of the best, my favourite kuih tiaw soup dekat Pasir Gudang. Anyway, I want to try guna dia punya magnetic lanyard tu. Nak tengok macam mana dia punya kejadian. Apa? I just had lunch. Kenyang gila. And aku beli roti Mama Buns. Sedap weh. Roti ni makan panas-panas. I was just checking out this pusat recycle drive-thru ni sebab kat Shah Alam ada benda ni. I couldn't find it dekat area rumah aku. So this is the nearest and this is like what, 15-20 minutes from my place. But thankfully jalan dia simple. So next time aku boleh buang kat sini je. Dia boleh. Beli ni dekat Pinduoduo. Baru sampai hari ni, so I hope it's legit. Dan baru. Habis dia tak jalan ni, lupa nak tanya kat awak. Pagi masa malam kot. Malam yang saya balik main snooker tu. Dengan pagi saya pergi kerja. Pada Honda punya ke? Oh. Dekat Pasir Gudang. Makan Pak Gembos. Pak Gembos. Ni sambal biasa, sambal pedas. Biasa. 051. Kamera. Kosong point 6. Kosong point. Cik foto cantik. Oi, panas. Aku rasa hari ni
Laju gila masa berjalan. Sebab aku jalan like 35 minutes, tak rasa macam 35. Regresando al encontrando buenas tardes. Ni tahu crisp. And another one, I bought this jacket potato. Bismillah. Lambat memulakan kehidupan. Terus nak beli semua nano dekat Mid Valley. Lepas tu tak ada stok. Tak ada stok. Tak. Nampak macam tayar bocor guys. Kita orang kat Mid Valley. Macam tayar bocor.